Topik yang kedua ialah harta intelek. Apa itu MyIPO? MyIPO ialah singkatan bagi Perbadanan Harta Intelek Malaysia yang mana merupakan sebuah badan berkanun yang bertanggungjawab mentadbir dan melindungi semua aspek harta intelek di Malaysia seperti paten, cadangan, hak cipta dan juga reka bentuk perindustrian. Ia ditubuhkan pada tahun 2003 dan merupakan agensi tunggal yang menyediakan perkhidmatan pendaftaran harta intelek. Borang CR1 merupakan dokumen rasmi daripada Perbadanan Harta Intelek Malaysia yang digunakan untuk mendaftar hak cipta perisian yang sah. Jadi, terdapat 6 langkah untuk kita mendaftar hak cipta di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Langkah pertama, pengguna perlu type myipo.gov.my. Kemudian, klik hak cipta untuk lihat panduan dan borang. Setelah itu, klik pada copyright. Kemudian, scroll sampai bawah dan akan jumpa filling out the form dan tekan CR1. Dan pengguna nampak borang CR1 kemudian download dan juga print borang tersebut. Langkah keempat, pengguna perlu bawa bersama dokumen sokongan ke mana-mana cawangan MyIPO yang terdekat dengan kawasan pengguna. Hai, selamat datang ke Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Ya, apa perlu saya bantu? Ni, saya nak datang sebab saya nak daftar hak cipta bagi video dan kandungan digital yang saya telah cipta. Okey, kejap ya, saya nak kemas kini. Langkah kelima, pengguna perlu membuat pembayaran sebanyak 200. 100 untuk proses dan 100 lagi untuk sijil. Langkah terakhir, jika diluluskan, pengguna akan menerima sijil hak cipta sebagai bukti perlindungan rasmi. Terima kasih menonton.